kan punya tangan macam aku betul-betul sesuai lah ni. Terus kau boleh nak ambil. Beli. Aduh. Sedap pula dia sesuai. Kalau dulu Atufan macam Sebenarnya sport touring dulu, asal sport touring. Atufan macam tegak sikit. Sekarang Atufan dah jadi macam R15. Dia dah jadi Super sport. Okay, hari ni aku nak review secara cepat lah apa yang ada kat depan kita ialah R25 V3 model ABS. So siapa yang pengguna-pengguna R25 akan tengok sama je babe. V1, V2, V3 sebab chassis pun sama. Kebanyakan 60-70% barang masih sama. Tetapi apa yang kita dah buat dulu dia orang buat sekarang. Fairing dia bagi baru babe. Fairing dia bagi baru dengan mata R ni. Inspirasi R. And then dekat sini dia ada R punya nampak ni. Ini benda-benda best lah. Ada R. And then dia ada charging port. Meter baru. Tangki sama. Belakang tail lamp baru. Boleh korang detail sikit. Sekarang orang ikut belakang boleh confuse lah. Ni R15 ke R25? Yang lain masih sama. Exhaust sama, rim sama, tayar sama, kore sama. Akan tetapi dekat sini tadi kita orang dah spot check. Alamak awak, tak ada lampu lah. Enjin baru, crankcase baru. So dalaman dia baru. Tengok crankcase dekat color bronze tu kan. Crankcase baru, radiator sama, depan samalah, fender pun masih samalah. Benda yang aku suka ialah front fairing, lampu belakang dan juga fresh. Nampak fresh. Benda yang aku tak suka, kenapa signal dekat sini weh? Kononnya gila. Kenapa signal dia perlu di sini? So tak apalah, kita buang nanti. Pandai-pandailah kita tebuk lubang kat sini buat signal. So masih bernadikan 250cc. Kalau anda penggemar motor sports bike, nak rasa macam bawa sport bike, nak start, boleh. Ada dua variasi, color biru dan juga color ni color apa? Putih biru. So diorang baru lepas launching R series. Aku rasa aku pass dulu motor ni. Apa pun lawa. Buat tengok motor pula. Tengok motor pula. Okey, racun kedua. Nak beli ke? Oh no. Design dia belakang dia lain. Yang aku Okay, tengok quick review. Apa perbezaan R25 V1, V2 dengan V3? first ni lah. Tangki sama. Motor dah lain terus. Tangki lain. Motor lain. Tangki cover je. Bontot lain. Dan tabak lain. Steering lain. Swing arm sama. Rim sama. Yang mana tak patut tahu. Harga sama. Harga sama. Harga confirm takkan sama. Crown sama. Fork sama tak? Sama. Lebih kurang. Dengan V2 sama. Aku rasa chassis sama lah awak. Chassis sama tak? Enjin lain, crankcase lain, blok lain. Sama, enjin lain. Enjin
ada lain. India ada lain. Sebab saya tengok orang Indo sudah buka. Engine totally lain. Crankcase semua lain. Cranking dengan blok lain saya kena tengok. Sebab ada orang Indo sudah buka. Minta pun beza. Tu warna putih tu. Tengah fikir nak beli ke tak? Saya terjebak ni. So nak tengok dulu. Tak teruk sangat. Patut tak terjebak. Terima kasih kerana menonton. Kita akan berapa sisi? 250. Position signal dia pelik tu. Betul position signal depan dia. Asal dekat situ? Kalau kau buang pun masih ada. Kan? Masih annoying. Kita buang pun setinggal. Tak apa. Yang ni kan kita buat cover. Potong kan? Buang straight kan? Ada ringlet kan? Dah cantik lah. Depan macam arwana.